emas dijangka naik RM500 per gram hujung tahun ini. Pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, selain kita cakna tentang isu kenaikan dan penurunan emas yang ada, yang lebih penting kita perlu cakna adakah simpanan emas kita itu makin bertambah atau sama sahaja. Yang ini saya sangat setuju, sebab apabila kita terlalu mengikuti isu semasa tentang kenaikan emas ataupun penurunan emas, dia tidak membantu simpanan kita bertambah. Pesan guru saya juga, kalau tuan-puan nak tabungan emas tuan-puan bertambah, maka jangan hirau sangat isu-isu semasa begini. Yang penting tuan-puan ada simpanan emas dan simpanan emas tuan-puan bertambah setiap bulan. Itu lebih baik, sebab jika emas tuan-puan bertambah, bermaksud aset kekayaan tuan-puan juga akan bertambah, berbanding kita hanya melihat isu semasa dan kita berasa takut adakah emas akan naik, dan juga kita akan gelisah bila emas akan turun. Jadi nak tak nak, tuan-puan kena menabung emas ini dengan ilmu. Nak ada ilmu, tuan-puan kena dapatkan buku wang emas yang ditulis oleh guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Apabila kita menabung emas dengan ilmu, sekurang-kurangnya kita tahu kenapa kita menabung emas. Tak boleh belanja pas simpanan emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Kalau diikutkan zaman ketika saya muda-muda dulu, pada tahun 2018, saya miliki satu dinar emas ini dengan harga sekitar RM700. Tapi sekarang satu dinar emas harganya hampir mencecah RM2,000. Jika saya hanya menabung duit, mungkin duit itu masih ada, tapi ia dimakan inflasi, dan saya boleh jamin duit itu tak akan ada lagi, disebabkan kalau saya melihat duit, saya lebih suka nak berbelanja berbanding saya selamatkan duit begini ke dalam emas seperti dinar dan juga gold bar begini. Jika tuan-puan mempunyai masalah yang sama, iaitu susah nak menabung duit ataupun dah bekerja bertahun-tahun tapi tak mampu nak adakan simpanan walau RM1,000, maka cepat-cepat alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal. Emas, kalau fitrah misal tengok emas, kita lebih suka kumpul emas itu lagi dan lagi.